Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ke rancangan Boleh Masak Ke? So, kali ini aku ada guest yang orang bukan asing lagi. Yang aku kenal Alhamdulillah dah nak masuk 4 tahun. Sama-sama dalam industri juga podcast. Dia adalah seorang editor, seorang videographer, seorang podcaster dan seorang bapa. Mempersembahkan Pok B. Mamen. Apa khabar, brother? Terima kasih menjemput saya ke dalam kitchen. Apa namanya? Boleh masak ke? Boleh masak ke? Soalannya. Okay, kita tengok kamera sini. Okey. Soalannya, kau boleh masak ke? Boleh. Serius? Aku akan masak menggunakan ChatGPT. Ini adalah pertama kali aku masak dalam kitchen, Cap. ChatGPT. ChatGPT, Cap. Okay. Kita tengok what's the outcome. Alright. But terima kasih kepada Acap dan Sama-sama. juga tim menjemput orang yang tak tahu masak ke dalam kitchen ni. Okay. Jadi kalau kau nasib kau sakit perut ke apa, lantak kau lah. Tak aku lah. Okay. Tapi kau pernah tolong wife kau masak tak kat dapur? Oh ya, okay, dia macam gini. Aku share sikit Share sikit. kalau dapur kat rumah tu aku memang takkan masak. And aku tak dibenarkan masuk. Tak dibenarkan? Tak benar. Aku kalau datang, "Babe, masak, makan." Settle lah. So aku tak tahu apa je. Tapi kau ada helper kan kat rumah kan? ada. But your wife masak ke your helper masak? Helper aku akan assist. Oh, assist. Kira macam commis cook lah. Yes. Okay, Wife aku okay. kira dia suka the touch of the wife. Kau the tester lah. Tester of course, my lah, brother. okay. You see the body, you know, right? Okay, very nice. Of course, ChatGPT. Okay. Alright, okay. Apa yang Pok B akan masak hari ni? Okay, kuih tiaw goreng, kuih tiaw udang. Kuih tiaw udang. Dia taruhnya kuih tiaw goreng udang. Tapi dia kuih tiaw udang. Okay. So aku tak tahu what's the outcome dan aku ni, to be honest guys, ini aku masak pertama kali dan juga menggunakan ChatGPT. So ingredient kuih tiaw apa tu semua aku dapat daripada ChatGPT. Alright, kita cuba. Jadi baru kita tahu lelaki ni boleh masak ke tidak. Okay, Mana tahu lepas ni Pok B masak sedap. Betul, Sambil sambil-sambil boleh order kita dia dah sembang, buat business nanti. Betul. Okay, carry on. Jadi kita nak tunjuk apa? Nak tunjuk ingredient ke macam mana? Ingredient. Okay, kau tunjuk. Okay, aku kat tunjuk, kamera. Tunjuk. Okey, ingredient kuih tiaw goreng udang ni kita memerlukan terutama sekali udang. Okay. Ini ada udang. Terima kasih kepada tim Acap yang terutama sekali wife dia lah. Udang ni kira besar-besar dia. Gemuk. Lepas tu kita ada bawang. Bawang ni aku tak pernah potong. Tak pernah umur aku potong. Cili dengan aku tak tahu apa ni. Ni bawang apa ni? Aku tengok dah macam Sekejap, aku ambil glove sekejap. Lepas tu kita ada telur di sini. Telur dengan apa ni? Kucai yang aku tak pernah nampak dalam semua hidup aku. Tak ada. Kau bila minta aku, Cap, aku nak kucai. Aku apa sih kucai? Nampak? Jadi kucai ni aku tak tahu macam mana nak buat kucai ni. So aku akan buat ikut aku punya kreativiti. Okay. Dan juga kuih tiaw. Kuih tiaw 200 gram Ni 200. 200. Dan juga kita ada bawang. Ni bawang apa? Garlic. Garlic apa ni? Ini chop garlic. Chop garlic lah. Bawang. So aku tak tahu bila aku nak pakai benda ni. Apa kita boleh So, ikut itulah. ChatGPT lah. Okay, so itulah ingredient dia. Dah boleh mula belum masak ni? Dah boleh. Ni dah panas Tak on. Oh, ni on dah jauh Oh, dia on macam ni. So dia ada apa ni? Fry barbecue hot pot. Okay. Ya. Okay, ni apa dia? Dia punya temperature boleh adjust. Aku tak tahu. Let's So dia ada masak milk . Okay, sementara Acap tolong aku ni. So dia ada 7 step. Ini stir fry kan kau nak masak kan? Stir fry. Okay, tu dia ada 7 step di ChatGPT. So cara memasak yang ringkas. Aku tak tahu macam mana ringkas dia. So kita nantikan dah on Rasa dah mati ni. Panas ke? Panas ke? Panas ke? Tak panas. Dia on je, dia belum kan kot. Sekejap. Kita tengok dulu. Ni stir fry. Stir fry masuk apa? Wok ah, wok. Wok. Oh, okay. Stir fry. Stir fry kan? 600 degree. Okay, dia ada fan sekali. Ni baru beli Pok B. Berapa kau beli? Berapa kau invest barang ni? 1000 lah bajet. 1000 lah. Sambil tunggu kuali ni, Cap, aku tanya kau sikit. Kenapa kau buat segmen memasak? Okay, segmen memasak ni something new. Ya. Pasal wife aku suka masak. Okay. So aku feel dia macam okay, why not aku buat segmen memasak. Pasal aku kan macho kan. Oh, faham, Cap, kan? faham. Nampak Jadi- sangat, Cap. jadi kalau buat segmen memasak ni macam kelakar lah. Okay. So that's why kita akan ada guest-guest yang berbeza, individu yang berbeza. Tapi aku really berbesar hati ada Pok B kat sini. Kau pernah masak, Cap? Terima kasih, Cap.
Aku memang masak ni orang bro. Oh, kau memang masak? Memang. Kau belajar daripada Y? Sendiri. Sendiri? Cari soto semua aku boleh buat. Masak? Oh, serius? Bro. Kira dish yang kira paling istimewa. Istimewa lah. Tapi dalam mimpi lah. Okey, apa dia? Tak faham masak. Okey. Tak faham masak. Okey. Panaskan minyak dalam kuali, tumis bawang putih dan bawang merah. Dah panas sikit. Okey, dah panas Panas sikit. Okey, sekarang ni dia dah panas, tapi dia cakap tumis bawang putih dan bawang merah hingga wangi. Bawang putih apa? Mana bawang putih? Ni bawang apa? Okey, aku akan skip benda ni, aku akan taruh minyak. Jangan try this at home Minyak. Okey, minyak. Cap. Minyak ready. Oh, minyak dah ada lah. Ini Ya minyak. Allah. Ni minyak apa ni? Apa brand? Minyak sapi. Okey, minyak sapi dari Tak mana? lah. Tak. Minyak sapi. Vegetable oil. Okey, minyak kita akan tuang macam ini. Buat. Steady je, relax dia satu kali je. Pusing. Belajar Cam ni. Okey. ChatGPT ajar dia bukan senang. Okey, minyak dia kena macam gini. Okey, lepas kita dah taruh minyak, dia dekat tumis bawang putih dan bawang merah hingga wangi. Tumis. So, aku takkan tumis, dia shortcut lah. Sebab minyak ni dia kena sama, dia kena rata. Jadi bila taruh ingredient tu dia akan datang wangi dia lah. Okey. Wangi dia. Pandai kau berbual lah. Yes. Ini untuk kau Cap, ni aku buat untuk kau saja. Okey. Okey, ni apa? Bawang ni. Gali. Garlic dengan bawang ada beza. Beza bro. Okey. Bawang yang kau potong tu mata kau berair, pedas. Okey, faham. Ni bawang. Ni bawang putih, bawang merah. Okey. Oh, salah. Ni bawang putih. Oh, ni bawang putih. So dia cakap Garlic lah kan, bawang putih. Bawang putih dan bawang merah hingga wangi. Tumis. So tumis. ini benda dia dah ada kan. Okey. So kita akan aku ambil sudu ni boleh Aku ikut creativity sendiri lah. So kita ambil 1 teaspoon of bawang ni, garlic ni, kita tuang. Dah bunyi ke? Bunyi. Panas Okey. tu, dah panas. Dah cacap benda ni. Aku belajar tu pasal aku ada Bukan gas, senang aku pun. belajar lah. Bukan senang aku nak kasih orang sikit pun. Pasal kau kecil mata pasal-pasal. Mana ni? Choose lah mana kau nak. Okey. Kita gaul bawang ni, nampak wangi tak? Laju sini. Dia cakap sampai bau wangi. Okey. Awal dah melekat tu. Dia kena tuang sikit je. Minyak ni dia kena tuang sikit lebih. Tak cukup minyak ni. Minyak kena lebih guys. Jadi dia tak melekat dekat apa dia? Frying pan dia. Okey, nampak? Dia kira ni sembarang pun tu. Okey lah. Okey lah, kira Tapi at least kita proper ada apron. Betul. Ada glove. dia profesional, dia kena lebih kan. Profesional. Professional. Okey, bawang dia kita dah macam gini, kita dah gaul bawang dia kena kasih rasa merata. Okey. Lepas tu dia cakap masukkan cili kisar, tumis sampai pecah minyak. Okey, cili kisar tu apa? Itu lah cili. Takkan aku nak ni Macam mana? Apa dia? Oh, kena blend. Kena blend Producer cakap kena blend. Okey, kalau blend ni part saya blend saya memang leceh sikit. Jadi saya akan menggunakan kreativiti saya sendiri. Okey. Saya akan teruskan dengan dia dah tumis kan tu. Okey, Ni tumis. masukkan sos tiram. Ni tumis apa ni? Ni tu tak, dia wangi tak? Yang penting wangi. Wangi. Dia kena wangi, cap, Okey, dia kena wangi. okey. Sos tiram. Sos tiram ni very important sebab dia akan menghangatkan keistimewaan dia lah. Sebagai seorang chef kita kena tahu benda ni. So kita ambil gigil dah kau. tak, dia macam ada art dia. Ada art dia macam ni. 1 tablespoon Oh. Kau wangi tak? Wangi. Wangi kan? So lagi satu, dia kena 2. Aku tak tahu apa yang akan jadi dengan lauk ni. Nasib lah. Okay. 2 sos tiram. Ni kalau boleh ni tak? Boleh apa ni? Boleh jangan panas sangat. Kuat ni api dia. Api sangat kuat tu. Cap, dia jadi apa ni Cap? Minus lah. Okay, 80 Kita 80 guys, 80. Ui, apa dah jadi dengan sos tiram ni? Melekat lah ni. Melekat lah weh. Ni apa chef kau ni? Weh, Kau tahu masak ke tak tahu masak? masak ni baik weh. Okay, carry on. Okay. Lepas tu kita akan taruh kicap manis. Aku rasa pasal api ni apa ni? Bukan nak kena letak mi dulu ke? Tak, dia kena masak je punya apa? Jangan tak, mi last. Oh, mi lah. Masukkan kuih tiaw, kacau rata agar semua bersalut. Sos bersalut. bersalut. Kita taruh sini sikit.
Betul Ni berapa banyak ni kau letak? Taruh je ikut sedap. Okey, ikut sedap. Okey, ikut sedap. Lepas tu dah taruh kicap manis, kicap masin. Kicap masin apa? Ni. Masin. Tu masin je. Okey, salty. Yang halal lah orang kata. Aku tengok macam lain macam jadi ni. Dia buka ni. Aku tak tahu kau masak kuah ke masak apa ni. Nampak? Dia masak rempah. Dia sedikit gula dan garam gaul dengan rata. Gula dan garam. Ni dah paling rendah. Dah rendah. Okey lah, 80 okey. Cap ni tak sampai cap. Ni dah jadi apa cap ni? Asal hitam legam itu Asal dia sos macam gini. Apa yang hangus ni, Bik? Okey, jap. Aku tahu. Okey guys, jangan pressure, kita relax. Aku tak pressure. Aku serahkan pada chef. Okey. 110% Tapi kau akan makan ke tak benda ni? Aku akan jamah lah. Kau akan jamah Sedap tak sedap, aku akan cakap. Direct ni. Sedap tak sedap. Kau jangan cakap sedap. Lah, ada chance tak sedap ni. Confirm lah. Tapi aku akan makan juga, tak apa. Tapi tak apa, orang dah masak, orang kata. Betul. Orang dah masak. Minyak banyak sangat ni. So kita kira aku buat rempah tau ni. Dah berbuih aku tengok kau punya ni. Okey. Lepas tu pecahkan telur, kacau hingga separuh masak. Suara kau tergil. Dia dah wangi sangat ni. Pecahkan telur. Kacau hingga separuh masak. Teruskan. Okey, pecahkan. Bila aku nak pakai kucai ni? Okey, dia ada gaya tau nak pecahkan telur ni. Cuba. Boleh Baik. Tak pecah kira Dia tak boleh pecah. Dia tak boleh pecah. Mana Ni sambal. ni Okey. Aku ada 2 telur kat sini. Tu jangan buang telur. Satu tangan nak try. Tak boleh. Tak boleh. Apa? Try lah. Nampak? Dia kena 2 juga. Yelah. Orang tak biasa kat dapur apa. Nampak? Okay. At least ni what respect dulu. Mana kamera? Tengok telur dia. Telur dia kena macam gini. Dia sekat separuh masak. Okey. Lepas tu, okey. Okey, ni time baik. Okay. Ni kena up sikit. Up sikit. Okay. Kita kasih dia punya apa? Bau tu naik. Kira aku tak pakai tau bawang ni. Kena pakai. Okey, jap Kita kasih bau je. Bau naik. Kena blend. Sambil-sambil blend lah. Udang. Kita akan blend. Blend udang. Bukan, jangan. Itu style lah. Kita akan blend bawang-bawang ni dulu. Okey, apa yang ada kita akan blend. Mana ni? Blender? Blender tu kat bawah tu. Blender. Ni blender. Ni. Okey, kita Kepala dia. Ni. Okey. Blender. Okey, blender. Kita siapkan blender. Blender. Okey. Wire dia boleh panjangkan. Okey. Sambil-sambil tu. Tapi ni kita okey, dia dah separuh masak. Uish. Telur kau terus masak tau. Macam gini. Biar. Kita off jap. Ini apa? Ni on. Off lah. Off. Ni off. Off. Nanti dah off. Ni on ke off? Okey. Ya. Hobi ni. Tadi chef tadi cakap apa? Taruh air. Kena taruh air kan? Blend. Tapi sebelum tu kita dah potong bawang dulu. Okay, kau cocok dulu plug. Okey. Ni. Nasib kau nak cap apa Okey lah. Okey. Kita belajar. Dia dah off belum? Dah. Okey, dia dah off. Okey, kita akan siapkan bawang. Okay. Kita akan potong bawang ni dulu. Potong bawang Kita akan potong tak? Yang putih producer? Producer? Putih. Producer pun tengok dia goyang kepala apa yang benda Kepala. yang pergi nak masak ni. Okey. Bawang. Ni bawang. Simple. Cara senang nak potong kan? Bukan susah. Sap. Dengar bunyi. Dengar. Sap. Dia kena macam gitu. Gaya. Tapi setahu aku, kita kena buat ni semua dulu baru buat ni tau. Tak apa, dia biarkan gitu. Biarkan gitu. Ini dah tutup Dah. Okey, kita akan potong. Potong mesti ada gaya. Bak. Sap. Dia kena sap gitu bunyi. So untuk masak ni bawang dia potong nipis ke potong besar? nipis. Nipis Lepas tu blend. Aku ikut kreativiti tau ni. Alah kreativiti. Okey, kita akan potong dulu. Podcaster mesti kreatif Ya. Aku kira bawa benda tu lah, skill ke masak. Kita dah potong bawang. Okey, kita potong sikit-sikit jadi dia blend tu dia ni lah. Ni Gordon Ramsay punya skill tau. Kita akan masuk ke dalam si dulu. Okey. Nanti kita taruh air Okey, lepas tu Cili cili. Okey. Bawang jangan banyak sangat lah. Tapi kita akan taruh cili secukup rasa. Okey. Kau suka pedas ni orang ke tak suka? Dia macam gini okey. Okey, sikit Segenggam. Oh. Segenggam. Dia kena segenggam. Mana air tadi? Air putih Mana? ini dia. Ini air. Okey, air kita kena taruh sikit sebelum kita
Sap. Apa dia? Sap. Ya. Berapa banyak air? Okey, air sikit je. Okey. Okey. Lepas tu kita dah boleh blendkan dia. Okey, kita kasih apa tu? Apa sih? Dia dah stop kan? Dah. Okey, biar macam itu. Apa semua jadi? Ini dah jadi telur mata lembu Dia tau. baik, dah baik. Bukan aku ingat dia kena all together ke? Tak boleh, dia last. Dia kasih dia macam ni. Oh. Kau sap. Okay, sorry. Aku respect. Yes. Kau Kau kena respect. kita nak kena hormat resepi Pobi pada hari ni. Dia akan share dengan kita. Ya. So, yelah kita... Ini macam mana nak buat ni? Apa dia? Ni. Mana depan, mana belakang? Ni. Ah, Nampak? Betul Boleh. Jahanam jap barang ni. Oh, tak boleh ya? Macam mana ya? Masuk je. Producer datang. Keluarkan eh? Oh, kita memang blender memang tak perlu lah. Pasal aku tengah fikir, Pobi nak blend kira. Why tau Pobi? Blend, dia taruh bila dalam sambal tu baru dia akan resap. Oh, semua. masuk depan dulu. Masuk depan. Ya. Baru load. Lepas tu lock. Okay, lock. Lepas tu press. Sambil. Dia macam bawa kereta. Oh, okay. Oh. Ini macam kuat je ni. Lepas tu satukan dia. Relax. Kau relax tu sembang-sembang kan. Panas lah. Okay. Kita dah blend, kita check. Kita kena check. Nak check buka macam mana ni? Ni. Sini dulu. Dari atas. Au. Ui, weh. Weh, ni bukan sambal weh. Habis? Ini dah macam belacan weh. Okay, kita ke. Guys, bau sedap weh. Oh, sedap ya. Alhamdulillah. Okay. Bawang ni kau tak letak bawang merah? Bawang tak? Okay, sekarang ni kau ambil sudu macam ini. Kita tengok sambal guys. Ini yang dah blend. Okay. Tadi kita blend apa? Bawang dengan cili. Okay. Lepas tu kita ini pedas gila dah. Okay, kita akan taruh. Mana kamera? Macam itu dia. Weh, sedap weh. Sedap ni. Oh, macam gini. Macam gitu. Macam Kuih tiaw Pobi lah. Come on lah. Kuih tiaw Pobi disiap oleh ChatGPT. Ya. Big GPT ya. Big GPT lah. Big GPT. Okay, kita ikut kreativiti masing-masing. Yes. Okay, terima kasih Cap. Okay, baik. Dan sekarang kita boleh On dia. the burger lah On the burger. Stir fry. 600. 600. Terus rendahkan sikit. Okay, 200. Kasih dia slow. Slow and Dia steady. kalau nak kill dia kena slow. Okay, ni telur. Ni tengok telur. 2 tadi dah siap kan? Kita macam gini kan dia. Oh, pecahkan dia. Pecahkan dia. Oh. Sedap pula aku Ini masak kau ni. punya favourite lah gini. Kau sini Cap. Jadi je. Macam jadi je kau buat lah. Jadi Cap. Kau kena percaya Cap. Kau percaya aku kan selama 4 tahun ni. Percaya. Nampak? Telur dia kena pecahkan guys Ya, aku tengok aku selera weh. Alhamdulillah, bagus. Tapi on the side note Pobi ni sebenarnya dia kalau bukan karakter rambut dia, memang dia seorang yang baik sangat lah. Cuma Bro, sedap bro. Ya Allah. Okay, tak apa. Kau siap dulu baru aku makan. Okey, tadi. Jadi kalau Kita Pobi, sambil-sambil. dia ada karakter rambut dia. Dia punya karakter tu memang agresif. Betul. Memang untuk apa orang kata demi konten tu, memang dia bawa watak yang bagus sekali lah. Sampai tumpah kau. Tak apa, biarkan. Okey. Nanti kita boleh lap. Yalah, itulah. Tak kuat ni api. Cap sedap je kau nak rasa. Nanti. Tak betul sedap weh. Nantilah. Okey. Kita dah macam gini. Tadi sambil-sambil dia cakap pasal Pobi tu jelah. Pasal sekarang ni aku rasa alhamdulillah orang dah kenal aku dengan karakter yang aku Udang macam punya ni. kepala kau tak masak sekali. Tak boleh, dia kena style sikit. I thought it's the taste. The kepala udang got the taste. Oh, kau makan udang boleh? Kau kan? Sedut lah. Pasal kau ni pasal aku ketepikan kepala. Okay. So, yelah macam Cap tadi cakap apa tu? Karakter Pobi lah. Karakter Pobi tu
Dia memang macam itulah, dia entertainment purposes. Mana kau dapat idea dapat karakter Pop Beat? Okay, dia macam gini tau. Pop Beat tu dia datang lahirnya daripada wife aku punya kedai Sayang Flowers tu. Bila kita start berniaga dari rumah. So aku backtrack sikit. Dulu bila kita tak ada kedai dulu, it was 7 years ago. It was 5 years ago lah. Ni aku stop sekejap Susah nak fokus apa-apa nak masak. Tak, ni aku nak potong buat apa? Ni aku nak kopik. Kena kopik Kopik Tapi kau ada kedai wife kau dulu ke podcast dulu? Wife dulu. Wife business dulu lah. So bila dulu wife aku dia malu nak depan kamera dulu zaman Facebook, Instagram tau. Tu dia cakap aku, B ni macam mana nak berniaga, orang-orang berniaga live. Tu aku cakap, okay biarlah aku depan kamera dulu kan. Tapi aku nak tolong isteri cek makan. Dari dulu karakter Pop Beat ni dia tak panggil Pop Beat, dia panggil Bibi. Bibi ni dia pakai tudung semua. Oh Bibi. Jadi aku akan dress, aku jadi PA dia. Oh jual ni jual tu kan. Pakai baju perempuan semua lah. Ya, muslimah tu kan. Sampai ada satu hamba-hamba ni dia DM, dia cakap kalau boleh jangan menggunakan jangan merupai wanita. Oh dalam Islam lah. Dalam Islam. Okay, dia dah main Islamik tau. Main Islamik. Okay, sampai aku kopik udang ni, kita campak ni. Oh campak. Oh campak gitu gitu dia ada gaya. Oh misai kau pernah sampai peluk Peluk. Dia ada gaya kan. Lepas tu apa tu? Apron lah misai. Lepas misai ni dia kau pernah makan mamak? Mamak kau tahu asal sedap? Misai satu lah. Yes. Ew, man. Yes, perlu guys. Okay, so cerita dia macam itulah. Aku tukar. Aku tolong kopi lah. Aku ubah, kau kopi satu. Aku ubah. Mak kau. Aku ubah karakter tu, aku jadilah Pop Beat. Dia pakai rambut afro ni. Kena pula. Okay, Pop tu datang dari mana Pop? Dia Pak. Oh, Pak B. So Pop aku tukar Pop je lah. Kira bahasa Malaysia Kelantan lah. Kelantan lah, betul. Tu jadilah karakter tu. Pok nak makan ayam Pok hari ni. Macam gitu Pok nak makan apa Pok? Gitu. Lepas tu jadilah lahirlah karakter Pop Beat tu. Sampailah ke podcast. Podcast pula dia kenapa Pop Beat ni dia macam ganas. Sebab dia kena dengan brand Kau Apa Hal. Betul. Kalau Kau Apa Hal, kau namakan brand Kau Apa Hal, lepas tu dia punya orang lembik tak kena dengan brand. Pasal nama je dah kau apa hal? Kau Apa Hal. So Kau Apa Hal ni, kenapa Kau Apa Hal diberi nama podcast? Sebab Kau Apa Hal ni dia ada tiga feelings dia. Kalau kau marah dengan orang, kau apa hal? Kalau kau sedih, kau apa hal? Betul. Kalau kau kau apa hal sia macam ni mahal macam itu. So dah ada makna lah. Dia ada makna sebenarnya. Okey, bawang ni tapi simpan je. Tak tahu kau nak pakai lagi tak? Ada bawang lagi, sayang weh. Ya, masak. Weh, sedap weh. So ceritalah macam gitu. Yang acap pula ni aku kira alhamdulillah sahabat dah sama, walaupun tak jumpa hari-hari tapi jumpa mesti klik ber. Jumpa memang ada dia punya vibe tu. Lepas tu dalam si podcast tu bila kita dua-dua start sama rumah. Common Folk pun dari rumah, Kau Apa pun dari rumah. Betul. Acap pula dia minat IT, dia minat benda-benda kamera semua. Kamera, yes, correct. Tu dah dia DM aku, kita contact, kau kamera pakai kamera apa lah, buat podcast. Aku belajar benda daripada dia belajar sikit daripada aku. Betul. Lighting semua kita belajar. Lighting. Sampai sekarang alhamdulillah Common Folk yang naik dulu. Sama-sama brother. Dia naik dulu. Lepas tu dia automatic competition. Di mana aku tengok, okay, diorang buat yang terbaik. Kita nak sama-sama lah. Sampailah sekarang 4 tahun je macam gini. Okay, kita on balik guys. On. Tu. First ni. Stir fry. Okay, sekarang ni baru standby kuih tiaw. Cap dia sedap gila. Sedap Ke kau tengah lapar kau nak makan? Sedap weh. Abang Leo. Terkeluar Leo kau. Sedap weh. Cap sedap gila weh. Alamak, kenapa aku boleh masak macam gini ni? Kuih tiaw goreng udang Lepas tu aku dah tak tengok. Kau perasan tak? Perasan. ChatGPT kasih tip kan? Ya. Aku tak ikut. Ya. Ini kreativiti. Tapi macam yang bawang kecil tu kau tak pakai Tak pakai. Tak pakai. Okay. Api dia kena panas sikit. Ayah bro. Mana tisu Kena tukar glove lah. Basah sih. Kita tukar glove pakai Tukar glove lah. Weh, sedap weh. Nak rasa? So, dia tengok macam disappointed. Kau apa saiz? Ini ada ni aku letak ni. Okey, kita nak apa ni?
Okey. Tisu pun ada. Nak masukkan kuih tiaw sekarang ni. Rempah berapa semua dah bikin. Okey, tumbang ni. Okey. Aku nak tanya sos tiram ni dia buat apa? Sos tiram untuk flavor. 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 Aku rasa macam flavor sedap campur misai aku ni power ni. Nampak? Kau bau apa yang kau bau sekarang jap? Jujur. Bau cili. Okay. Bau cili. So aku rasa ni ada can pedas lah ni. Okey, kau cakap pedas Nanti kau rasa dia beza tau. Sap. Okey. Okey guys, dia dah panas. Dia nampak bau. Sebenarnya orang lelaki boleh masak. Ya. Nak tak nak je. Ya, Kan? dia. Tapi sekarang ni kita nak kena faham, kita nak kena educate orang. Okey, sekarang kalau bini Pobi, kalau dia tengok lah ni video kalau demam ke satu hari, Pobi akan masak dia. Ya, tapi dia demam pun dia akan masakkan juga. Ha. Segenggam kuih tiaw. So back to the tadi dia cakap apa? Acap cakap suami ni dia Boleh masak. boleh masak. Sebenarnya boleh masak. Dia macam gini guys. Kita sekarang ni di zaman di mana kita tak boleh mengharapkan isteri untuk masak juga. Betul. Kita kena belajar masak. Oh, Dah tak ada macam dah- sedap apa dia. Come on lah guys. Udang pun dah masak ni. Misai dah berapa misai mamak ni. Ni kena ni apa? Zoom. Laju kau lap Aju. Cap, Oh, aku cakap kau cap ni benda jadi cap. Alhamdulillah lah kalau jadi kan. Mak aku proud tau. Sos tiram 1 tablespoon. Sat. Oh, sedap ni. Kita sedapkan sini. Oh ni sos tiram. Sos tiram. 2 tablespoon 2 table Tadi kita first Teaspoon. teaspoon. 2 teaspoon. Kita pun bukan chef, kita tak pastilah. Okey. Okey, sekarang standby guys. Gaul. Ya Allah, sedap cap. Gila weh. Aku tengok udang ni macam sedap ni. Gila weh benda ni. Oh, dah boleh buat open house Abi. Come on Kita lah. cari udang Kreatif. Kita kan kreatif. Okay guys, dia dah nak habis ni. Garam gula tak letak ke? Okay, ni satu benda yang kau nak kata pasal aku. Aku kalau garam gula, aku tak faham mengerti pahit masin ni, aku tak kerti. Oh, okey Ah. aku kerti. Kau kerti? Kerti. So bila kalau bini aku masak, dia cakap, "Bi, pahit tak?" Aku cakap, "Pahit benda. Aku makan je." Kan aku tak kerti. Oh, kau tak tahu taste value tu kan? Aku tak faham. Aku Asal tak tekak faham. kau ada something wrong, kau tak tahu rasa ke apa? Tak lah, mungkin sekolah tak tinggi, pahit, masin, masam, aku tahu mandi. Yelah, manis tahulah. Mandi macam mana dia, apa dia. Okey. Okey, kita akan Bismillah. Awat lah tu, ini ada. Ni dia akan rasa ni bismillah. Ha? Baik ya? Weh, baik weh. Ya, aku try. Weh, sedap weh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Apa kurang? Weh, sedap weh. Jujur. Okay, Sedap Aku rasa kurang Kita modify kan dia. garam gula. Okey, garam. Ni apa? Garam. Ni Ajinomoto kan tadi? Ajinomoto pun nak kena ada. Ini apa? Garam. Okey, garam. Jadi lah. Jadi weh. Kira kalau aku macam dengan kau tinggal satu SDB, kira bujang-bujang, kau masak gini, aku boleh makan tak? Aku boleh. Garam ngapa tadi kau cakap? Gula. Ni. Gula. Ajinomoto lah. Ajinomoto. Ajinomoto pula. Ajinomoto. Ajinomoto ni untuk apa? Dia kasih perasa. Apa? Api-api. Api Oh, sampai 2,000 Okey, kita mati. Dah bau hangus Abi. Hangus. Tutup. Okey guys, kita dah nak habis. Okey. Ajinomoto nak taruh ke? Taruh. Baru. Kecap kau gaul. Ni last touch of it. Oh, yes. Okay. One pinch One Punch Man. Kau tengok cerita One Punch Apa Man? tu? Oh, itu yang ni. Anime, botak kan? Apa tu? Sayur. Kucing macam mana? Kau kena Kau potong. makan sayur? Bedah dia. Okey. Ini resepi kau. Aku tak makan sayur sangat, tapi pasal korang ni aku akan buat.
Okey. Apa yang kita patut buat dengan kucai? Okey Baru ni kita tukar. Nak potong tak? Weh, sedap weh. Apa? Potong, mana potong? Okey, potong. Ya, aku potong dengan kau lah. Okey, kau potong kucai sambil-sambil aku gaul benda ni. Weh, sedap gila weh. Potong tak tahu. Weh, tengok weh. Weh, aku masak ni weh, gila weh. Sedap tu. Ni Okey. kalau orang kata orang bujang boleh masak weh. Ish, Cap ni kira successful tau. Betul lah. Lepas tu ni kucai Okey, kau masuk tuang. macam ni. Nampak? Alright. Ha. Dia dah macam lontong goreng dah guys. Okey, sekarang kita gaulkan dia. Gaul. Baru dia. Nampak? Macam baik Abi. Alamak. Apalah benda ni. Aku actually ini aku tahu, aku bilang korang aku tahu masak. Dia apa dia. Pada hati ini kau jadi mati sama lu aku. Ini baru namanya versatile, seorang podcaster, editor, seorang bapa yang boleh masak. Ya, dan juga kreativiti seseorang tu important guys Kadang yalah kita hidup di dalam dunia yang Jadi kalau korang tengah tengok, kalau suami korang cakap tak ada lah, I tak boleh masak. Cakap kan dia, you tengok tak? Bobby pakai chat GPT boleh masak. Betul weh, tak? weh. Alah, Ini kau lemah sikit lah. Ini kau ada limau baik weh. Limau tak ada. Limau sah. Okey guys. Dia tak bilang. Ni dah boleh tengok. Okey guys, aku dah siap masak. Inilah hasil dia. So apa yang kita kena buat ni? Plating. 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 Okey. Ni wait, plating. Okey, plating Okey, ni tertepikan. Okay. Okey, ni macam Apa ni? Tak bawah tu. bawah. Ni kat siapa? Okey, ni yang kau ambil full. Okay. Kasih producer boleh. Tongs Okey, terima kasih. Weh, weh, jadi weh. Okay. Plating, mana tongs? Tong ke tong. Ni tongs. Okey, ni tongs dia guys. So, orang kata tu ni asal? Macam ni. Tunggal kan? Tongs tu tak tahu pakai. Oh, Ya Allah. Tolak. Okey, dia kena cantikkan lah. Okey. Dia cantikkan dia guys. Kamera tengok. Okey. Dia kalau ada limau guys, kau perah. Wah, limau Limau. Dia kalau kena ni. Okey. Kita kan nampakkan Alamak. weh, Sini Ramzi tengok pun jadi lah. okey weh. Itulah masakan ChatGPT Kuih tiaw goreng udang. Yes, daripada air tangan Pok Beat lah. Kita akan rasa. Rasa lah, mari. Bismillah guys, aku actually tak tahu lah guys. Tapi Air tangan Pok Beat. bismillah. Carry on. Okey aku Sendiri masak, sendiri rasa, sendiri kasih review. Tak sedap, cakap tak sedap. okey. Udang kena makan sekali. Ya Allah. Aku tak tahu aku nak bismillah. Lek lu. Apa yang kau pusing-pusing? Weh, Sedap. weh. Bismillah. Asal aku macam selera pula tengok lah. Macam kat kedai-kedai kita beli Weh, gila weh. weh. Aku tak tipu. Bismillah. Aku tak tahu lah, mungkin aku lapar tapi sedap weh. Dia tak rasa, dia pedas gitu. Oh. Bismillah. Kau kena jujur je. Kau tak sedap, kau cakap tak sedap. Kau sedap ni orang cek aku. Aku ingat kan tak sedap. Tapi sedap weh. Sedap weh. Sedap. Weh, sedap weh. Boleh makan lah. Sedap weh. Boleh makan Okay, lah guys. out of kau dah main bintang tak? Okay, dia sedap, rasa semua blend semua perfect. Aku rasa macam kurang apa dia panggil tu? Apa dia panggil? Apa? Kerencah. Bukan. Limau. Limau maybe ataupun ajinomoto, Okey. oyster sauce macam kena lebih sikit. Lebih. Tapi overall okey. Okey. Overall okey bro. Weh, sedap weh. Sedap Sedap weh. So jadi guys, berapa star ni kau kasi? Surprisingly aku boleh makan, so which aku akan kasi 8 out of 10 guys. Bro, gila bro. Ni bukan pasal sahabat Betul bukan.
Kalau tak sedap aku mesti whack tau cakap tak sedap ni. Surprisingly ya. Wah, orang-orang yang kena Pobi, korang nak kena tengok. Weh, sedap weh. Baik. Aku jujur kan, bila tengah masak aku nervous tau. Lagi producer kat depan, jadi lagi producer pandai masak. Producer chef lah. Dia cakap, ini betul tak betul ni. Aku nervous tau sebenarnya. Tapi bila, ya Allah. Tadi kau ada baca niat tak bila masak? Sop bom. Sok bom tu anjing bodoh. Weh, sedap weh. Sedap tau. Ya. Ini kau makan tahu game ni orang tak? Aku tengok apa masak apa. Tapi ni aku rasa kalau ada limau, papera, dia akan sedap. Weh, sedap weh, ya Allah. Diorang tak rasa ke? Dia makan lah. Bro, ni ya Allah, balik nak buat lah. Kan, kita tengah panas kan. Bi, I make you proud lah, you see lah. I will cook at home, you know. Ni kau tambah kerang baik. Gila weh. Kena Gila. baik. Tadi itu dia, korang dah tengok Pobi masak. And aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Pobi yang sudi datang share daripada resepi walaupun daripada ZGPT, tapi it's an effort. Sekejap. Sambil-sambil boleh. Gimana? Sorry. Okay, dah ambil barang kejap. So, you guys nak kena tahu yang sebenarnya kita lelaki boleh masak. Kamera mana Kamera sini So, kita lelaki sebenarnya boleh masak. And aku really happy to see my friend Pobi boleh masak. Fantastic. Terima kasih kepada rancangan ni dan juga producer dan terutama sekali sahabat Acap ni. Aku kalau betul-betul ni bukan mengangkat, sebab aku rasa kita dah tengok the growth of each other, susah payahnya di dalam industri. Kita support each other walaupun orang tak nampak. Orang ingat kita gaduh selalu Kita gaduh. Tapi tu adalah normal. Tapi aku as a friend, aku very proud dengan pencapaian kau. Sama brother, sama. Sebab nak lead the team is not easy. Sama brother. Dan ini adalah present sahabat daripada Kau Apa Hal. Kau Apa Hal Clothing. Okay, untuk Acap. So guys, bantu aku yang mana yang nampak minat Kau Apa Hal ni, subscribe to channel Acap. Thank you. Support dia, kita share sama dia. Kita make sure kita doakan semoga dia berjaya, insyaAllah. Alamak, kau macam tahu rancangan masak. Come on bro. Kira rancangan masak dah ada kartel punya apa ni? Cup. Cawan. Okay, cawan. Terbalik. Cawan. Guys, jangan lupa support Kartel juga. Support Kartel Clothing. Boleh beli merchandise mereka. Boleh. Dan insyaAllah, thank you so much brother for coming down. Yes. Yang korang respect you man. man, aku memang aku sayang orang ni. Tapi guys, bantu tu support, subscribe, like, share, follow dia. Yeah man. Dan juga komen di bawah siapa yang kau nak bawa next lah. Alright. And insyaAllah kita akan jumpa lagi. Sebelum aku habis, aku nak kena shout out kepada Next Home, Wan Enzal for giving us this space untuk kita masak, untuk Pobi masak, untuk kita bagi guest-guest yang lain masak. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya weh. Udang dia gemuk ah. Gemuk aku tu.